Satu, dua, tiga. Testing. Cara mengequip haiwan ataupun memasang haiwan lebih daripada 3. Macam saya sekarang, haiwan yang saya ada 4 yang saya letakkan di garden. Ada 1 memerang, 2 monyet, 3 chicken jockey, dan 4 apa guys? Mana lagi 1 guys haiwan saya? 4 mole. Ya, tikus tanah yang besar. Nah, jadi macam mana caranya bang? Macam mana caranya boleh lebih daripada 1 haiwan? Caranya, mula-mula sekali korang pergi ke sini. Korang pergi dekat kedai telur. Kedai telur, tahu tak kedai telur? Pergi dekat kedai telur tu yang dekat hadapan ni. Nah, lepas tu korang tekan ni. Sabar ya, sabar adik-adikku. Sabar adik-adikku. Nah, lepas tu korang jangan pergi beli telur. Korang pergi ke sini, New Pet X ni. Cakap dengan Rafael. Pergi cakap dekat Rafael. Lepas tu korang pergi tekan show nombor 4, Show me pet info. Tekan nombor 4. Dan dekat sini ada info dia. Yang info lah telur kan. Telur rare apa, ada uncommon, common, legendary, bug egg. Yang ini, yang kedua ataupun yang berwarna orange jingga ini adalah untuk tambah jumlah haiwan yang boleh diletakkan di garden kita guys. Ada 1, tambah 2, tambah 3, 4 dan boleh 5. Maksimum 5. Maksimum boleh 5. 5 campur 3, 8 lah guys. Nah, caranya macam mana bang? Caranya ni. Macam mula-mula sekali tu, saya kan dah jadi 4. Mula-mula sekali dia perlukan 25 guys. Lepas tu untuk tambah jadi 5 ekor haiwan, korang kena tambah tu required age. Nah, pastikan haiwan korang berumur seperti apa yang dia nak. Macam tu. Macam sekarang dia nak umur 30. Okey, saya punya dah 31. Nah, macam tu. Bila saya trade in, tekan trade in, nanti dia tambah lagi 1 ni. Dia tambah lagi 1. Lepas tu korang boleh taruh 5 haiwan. Mula-mula age dia 25. Lepas tu 30. Lepas 30, 40, 45, 40 atau 45 macam itulah guys. Dia macam tu. Dia naik 5, 10 macam tu. Nah, itu senang kan caranya. Caranya korang pergi dekat telur tu je. Lepas tu dah selesai. Nah, lepas tu by the way korang boleh juga extra egg equip slot. Cara nak pasang telur banyak-banyak. Caranya macam mana? Nah, caranya sama juga guys. Dia nakkan tu yang mula-mula level 20 guys. Level 20. Mula-mula level 20. Macam saya kan telur masih 3. Jadi perlukan level 20. Nah, nanti tambah 1 boleh pasang 4 telur. Macam tu. Nah, korang tengok tu. Telur saya baru 3 guys. 1, 2, 3. Lepas tu nak taruh telur lagi tak boleh. Nah, setakat itu aja guys. Caranya senang kan? Mudah dan easy peasy. Nah, kita sambung lagi dekat tutorial lain bermain Grow a Garden. Bye bye.